Tak ada tu. Kau ada duit? Sekejap lah. Tak apa kita nak. Aku nak kereta macam yang orang nampak macam kita punya saving ada bilion-bilion. 7 Series pun ada. Tapi banyak pilihan tu kat sini. Tu lah. Itu chef asal tengah lap kereta kat situ. Kau tak baik kau nak judge kan? Tak ada. Jom kita tanya dia tengok. Mesti dulu dia chef yang hebat. Adalah tu sebab dia. Kita tanya dia. Dia jual kereta ke dia masak kereta? Tak tahulah, aku rasa dia goreng kereta. Goreng kereta. Jom. Assalamualaikum Datuk. Datuk pula. Chef, chef, nak tanya jual kereta ke? Waalaikumsalam. Sekarang saya jual kereta. Dulu saya kerja chef. Kenapa jual kereta? Bukan awak chef ke? Cuba share sikit. Apa masalah awak chef? Dulu betul saya chef. Sekarang ekonomi semakin susah. Sekarang saya jual kereta. Macam ni lah kehidupan saya sekarang. Aku rasa aku nak beli kereta lah, nak support abang chef ni. Boleh je. Tak salah kongsi rezeki ni. So, macam mana? Bagi tip boleh tak? Bagi je. Kau dah beli kereta dengan dia lagi kau nak bagi tip? Kita support. Orang nak berniaga, sekarang ekonomi susah. Bagi semangat lah. Bagi semangat lah. Okay, boleh Aku bagi guna duit dah. aku, bukan duit kau. Okay, boleh ambil. Bagi. Tak ada tu. Kau ada duit? Sekejap lah. Okay bang, tips kongsi rezeki bang. Terima kasih ya. Okay, sama. Terima kasih sebab kongsi rezeki dengan saya. Bang, tak ada masalah. Semangat kerja. Takkan aku seorang ni. Weh, sini. Semangat kerja Semangat bang. kerja, support. Bang, mana kunci dia? Saya dah sabut abang dah. Dah lupa kuncinya. Okay, terima kasih. Sekejap. Kenapa bang? Abang, sekejap abang. Abang belum bayar lagi lah untuk ni kereta ni. Yang RM5 tadi tu, boleh tak masuk booking terus? Alamak, RM5 ni. Ambil balik.